Argentina lawan Brazil kan 6 pagi. Oh 6 pagi kau sanggup bangun tau. Ya. 6 pagi kau sanggup bangun. Tapi sebelum ni 6 pagi kau subuh kau tak bangun. Tapi bila bola kau bangun. Oh dahsyat. Itulah. Agak-agak dahsyat lah. Ramai cakap. MU lah MU. Saya peminat Tegar MU. Oh dahsyat. Sejak saya di Minat bangku MU. sekolah. Minat apa? Beckham ke ni? Ronaldo. Punca aku minat MU sebab Cristiano Ronaldo. Yang time tu orang tak kenal, tapi tiba-tiba nama dia up sebab performance dia. Tak silap aku tahun 2006 aku start. Dan aku beli majalah. Ada nama majalah tu majalah Wisel. Bukan majalah mangga. Mangga ni. Mangga aku tak beli, tapi biasa aku beli majalah M1. Itu rare, majalah rare tu. Okay, sembang World Cup ni yang baru apa tu? Host dia ni US Mexico Kanada kan. Macam mana dia punya apa? Timing selalunya tengok malam kan, lepas tu tiba-tiba boleh pula 1 pagi 3 pagi. Bagi kita penonton kat Asia ni macam tak kena lah, sebab tu kan waktu tidur. Kau boleh main 3 pagi, 4 pagi pula. Tapi tahulah kat sana pun kalau 3 pagi kat sini 3 petang kat sana. Tahun ni tak memang ngam-ngam sedap main kat orang tu petang. Kita pula kena pagi kan. Aduh, main kat USA kan, kalau 4 tahun lepas main kat Arab. So ikut timing kita lah malam. Jurang kena kan. Gap dia tu tak ada terlalu orang kata besar sangat. Lebih kurang je pun. Tidur sempat lagi lah. Kadang pukul 11, hari tu pukul 10, 11 dah main lah. Cantik-cantik tu. Sebelum subuh dah pukul 6 pagi dah start. Jadah tengok bola. Tapi kalau ikut timing sini sedap bila tau. Bila kita time bulan puasa tu memang ngam. Itu ngam. Jangan kalau tengok apa katalah perlawanan best kan. Argentina lawan Brazil kan 6 pagi. Oh 6 pagi kau sanggup bangun tau. Ya. 6 pagi kau sanggup bangun. Tapi sebelum ni 6 pagi kau subuh kau tak bangun. Tapi bila bola kau bangun. Oh dahsyat. Itulah. Agak-agak dahsyat lah. Ramai cakap apa ni, bola ni lara lah, bola ni lebih dekat kita pada unsur-unsur perjudian lah, apalah. Itu semua sangkaan-sangkaan jahat je. Macam kita berdua yang baik ni, mana layan-layan berjudi semua tu. Astagfirullahaladzim. Aku bola tak minat sangat World Cup ni. Tapi aku minat ni Ronaldo apa Portugal. Ni kau minat tim mana? Suka pilihan lah. Dalam banyak tim lah, bagi 3 tim yang aku minat. Bagi 3 tim. Aku nak tengok tahun ni. Aku nak tengok kebangkitan England sebab semua tahu England ni jenis mandul piala. Walaupun dia nak dekat dah berjulang piala, tapi dia tak dapat juga piala tu. England tu banyak pemain EPL, so patutnya kena mantau lah kan. Tim England tu kebanyakan yang pemain ni semua EPL, so semua mantap-mantap, so tak ada alasan lah untuk layak kan. Syarat nak masuk EPL pun kau kena keras. Tim kebangsaan flop, kejap naik kejap turun, macam tak best lah. Aku rasa ramai peminat England kat Malaysia pun ramai, cuma dia macam jarang tonjolkan diri. Nanti bila nak dekat final nanti dia akan tonjolkan diri juga. Yang top score England apa? England Harry Kane dengan apa? Saka. Bukan Saka, Joe Bellingham. Keeper dia pun padu lah. Tapi sayanglah kita punya Lord Harry Maguire tak dipilih untuk Piala Dunia kali ni. Rashid. Dan dipilih kejaya dia sebagai penjual murtabak dekat luar stadium tu. Aku ada nampak kat video dia. Stiker lah. Jual stiker. Muka macam dia. Dekat Maybe macam kita kan. Tak pasal-pasal member kena troll lah. Tak dapat member lah. Tak dapat tipik lah. Jadi dia datang kat World Cup tu kan. Bisa je lepas sikit lah. Macam tahun lepas aku sokong mana? Lepas Argentina. So tahun ni kau pilih Argentina. Tapi masa lagi lah? Tapi masa final 4 tahun lepas kalau kau ingat lagi, Argentina, France. Aku nak Argentina sebab sebelum tu France dah menang. Aku tak nak France menang lagi. Aku tak nak. Lepas Argentina menang. Last tahun lepas Argentina pula menang. Tahun 2000. Jadi 50-50 tau. Yang
tim France tu dah masuk, dah balik lah. Lepas tu bila dah leading kan, sama leading, keluar balik. Dia support balik. Dia kan nak menang lah. Adalah Messi boleh memang mendebarkan lah. Dia boleh 20-20 lah tahun lepas kan. Kamera dah shot dah orang nak keluar stadium. Lepas tu dia keluar balik masuk balik. Balik. Masa final tu nak pula Mbappe skor gol ketiga bisa lawa pula tu. Tapi nasib baik lah nasib baik lah. Dan tu France memang power tapi babak ambil penalti ni memang hauk lah dia orang. Bagilah lain pula. Dia pun tak ada experience. France dah menang kan. Bagi ni pula kan. Messi merasa kan. Dapat juga ada masa memang ni Ronaldo ni. Kita tak tahu nasib Ronaldo World Cup kali ni macam mana. Dia semua perform. Apa Messi 3 gol. Harry Kane 2 gol. Mbappe 2 gol. Haaland 2 gol. Si tu abang tu ni budak ni Yamal Lami Yamal Abdullah. Ada pun gol. dah skor tu. Ronaldo tak ada gol. Aduh, syang. Tapi tengok game kedua ni macam mana kan. Sekarang mungkin aku dengar Portugal ni ada isu dalaman. Orang kata member teammate dia tak nak passing dekat Ronaldo. Masing-masing nak selfie, masing-masing budget star. Macam mana kau nak pergi jauh? Ha? Portugal setuju tak? Dia main tak satu pasukan. Macam Ronaldo tu macam tak wujud lah. Dia dah minta kot, tak bagi tu. Ronaldo dalam patutnya passing kan. Dalam posisi yang terbaik untuk jaring gol, tapi teammate dia pilih untuk sepak. Kalau sepak gol tak apa. Tapi ruang tu memang tak ada lah. Dia tutup rapat lah. Tapi lawan apa? Kongo kot. Bukannya lawan Australia ke yang kuat-kuat kan. Itu apa pasal? Aduh. Kongo pun tak lepas. Siapa yang seri? Kalau kalah malu baik. Kalau kalah dah bagi image buruk dah. Peminat World Cup dah predict dah keputusan perlawanan lepas ni. Kecap lah dia nak pergi layak ni. Mau ramalkan Portugal boleh menang. Tapi nampak gaya permainan macam ni macam nak menang kalau nak lepas ni macam mana kalau main game macam ni. Kan? Aduh. Kena ubah balik struktur gameplay Portugal lepas ni. Aku yakin fans Portugal masih berharap masih lagi nak Portugal mara ke lebih jauh lagi kan. Ronaldo tu kena gol banyak sikit lah baru boleh menang lah. Tim makin banyak 48. Saingan tu makin ketat. So tim-tim yang main kat Piala Dunia ni kena fikir ni ya. Masing-masing, tapi aku tengok overall teammate gameplay gol agak puas hati lah World Cup kali ni walaupun dalam pusingan pertama lawanan pertama okey lah. Ada yang dapat hat-trick, Messi pun dapat hat-trick. Ni malam ni lawan ni Messi ni. Ingat Messi lagi. Memang patik lah. Messi tak ada gol penalti kot masa menang 3-0 kat lawan Algeria tu. Mana ada penalti. Orang cakap dia kena condemn, kena kutuk sebab gol penalti. Messi je seorang player dekat muka bumi yang dah menang semua. Aku rasa lah. Tapi bila Messi tak menang ni. Sebab Messi dia kena main dengan Selangor kucing City boleh lah. Negara Asia macam Jepun, Korea nampak macam boleh pergi jauh lah. Nampak progresif. Nampak Korea pun menang kan. Korea pun menang. Jepun dengan Indonesia 4-0. Gila Jepun. Dia bangga Asia. Dia buat Tunisia tu macam lawan imigresen tu. Kesian. Aduh. Asia ni dia ada dahsyat lah. Tapi apa yang tak dahsyat geng Arab lah. Tunisia, Arab Saudi semua bungkus. Tapi yang perform Jepun dengan Korea kan. Jepun, Korea. Negara Arab tak boleh pergi. Ada pantai dia. Aduh. Kita mengharapkan pasukan Asia pergi tempat 3 ke 4 jadi lah bagi skor akhir kan. Jepun pun dah lain macam Jepun. Pasal pasukan yang tak expect pun makan layak. Pusingan negara mati ni je. Pasukan yang first time layak lah macam apa nama? Korkarko lah. Verde kan. Cape Verde dah seri 2 kali. Verde pernah seri dengan Malaysia Kalau ikutkan result seri tu Malaysia dah ada dalam Piala Dunia. Siapa kita hantar wakil dia lah. Keeper dia memang padu lah. Banyak save lah. Walaupun dah tua banyak save lah gila lah. Lepas tu lawan dengan Sepanyol seri lah tu. Dua sama akhirnya ada gol. Tapi seri lah tu. Tapi kalau ada gol tu kira okey lah tu. Goalkeeper dia
Calvert tu follower dia 50k. Lepas performance dia tu Sekarang dah over 6 juta. 6 juta weh. Gila tu. Dah boleh buat review kedai ni, kedai Tom Yum tu. Oh, Siaran selalunya Astro lah dapat kan. Tapi tahun ni dia tiba-tiba RTM pula dapat hak siaran. Apa komen anda? sebagai seorang yang baru je renew Astro, agak kecewa lah dengan berita ni. Aku tak expect pun masa aku renew tu. Aku ingat kita semua jangka lah mungkin Astro So, macam lagi biasa so lagi lah. akan dapat lagi lah Piala Dunia. Sekali kena. Sekali untuk Piala Dunia ni aku hampir langsung tak buka, tak on Astro. Hampir tak on Astro sebab aku nak layan Piala Dunia punya pasal. Asyik. Brazil je aku bayar RM75 60 sen setiap bulan. Apa ni? Agak kejutan lah sebab selalu kan bertahun-tahun Astro pasang bola kan. Tiba-tiba RTM tak boleh. Tapi kau kenang tak jasa Astro? Sebab sebelum ni kau tengok bola kat Astro juga. Tiba-tiba Astro tak ada kat bola kan, dia kau marah. Tak boleh lah, kau kan kenang budi. Bukan lah, tapi dah kecewa lah sebab Kecewa aku matlamat utama sebab kau APL tengok bola. Tapi bagi aku bagus lah sebab RTM kan. Sebab 4 tahun lepas kat Arab Saudi. So kalau tengok Astro, lepak mamak tu dalam 3-4 pagi tu tak ada lah. Ada semua malam-malam tu lah. Okey lah. Tapi kalau katalah tahun ni Astro dapat lagi hak siaran 4 pagi, takkan aku nak keluar pergi kedai mamak, pergi sama teman-teman tengok bola, memang tak kena lah. Kau kenalangan aplikasi Takkan haram lah tu. 4 pagi kau kena pergi lepak mamak tengok bola. So bila ada Astro, bila ada ATM ni, aku lepak kat rumah je lah. Tengok kat rumah je lah. Buat pagi tengok kat rumah. Dia ada hima juga lah. So kita mengharapkan Portugal juara tahun ni lah. Tahun ni harap-harap lah. Kau berharap? Harap. Kalau tak harap, Argentina lah. Kau bukan Argentina? Argentina. Tapi bagilah Ronaldo pula. Okey lah. Su pula. Bagi Habis kalau kalah dengan Korea macam mana? Korea bungkus je lah. Aduh. Tapi enjoy lah sebab banyak game lah. 104 game. 104 game, banyak oh. Banyak. Tak terlayan. Kat 2 bulan ke lah. Final 3 pagi ke. Wow. Ha. Ya? Kau dah tengok je tu? Dah check lah. Dah call FIFA yang motak kan. Okey, 3 pagi lah. Okey. Nak pula 3 pagi, esoknya kerja pun. Pastikan menjadi, kita boleh tengok lah, jangan esoknya kerja kan. Aduh, pisang macam mana ni.